Okey tuan-puan. Terima kasih sudi bersama dengan saya. So saya akan teruskan sambil tu sebab ada tinggal saya tak silap saya saudara Hakim berada. Cuma puan kejap puan apa nama dia tertinggal seorang silap saya. Puan Liana, Cik Liana tak silap saya. Mungkin dia lambat sikit ada hal kot. Okey. So saya akan teruskan tuan-puan. So sebelum tu saya terangkan kongsikan sikit apa yang tuan-puan akan pelajari malam ni, sedikit pengenalan mengenai diri saya. Okey, kemudian kita akan cerita mengenai apa itu penjenamaan, branding itu apa. Kemudian bagaimana kita nak mengenal penonton ideal dan juga kita bagaimana pula kita nak buat branding kita, iaitu kita nak tonjolkan dinama kita lebih menonjol tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak orang pilih kita. Macam saya selalu cakap dalam live kita nak lebih orang nampak dan pada masa yang sama kita nak orang beli kita lah. Apa sebab nak beli apa tu benda branding ni apa semua ni kan. Jadi saya nak terangkan lebih lanjut. Okay, kemudian saya akan kongsi juga struktur buat live macam mana. Tuan-puan dah dapat buku-buku tu? Tuan-puan siapa-siapa yang dah beli tu ada dah dapat kan? Panduan tu? Panduan yang saya sediakan tu, panduan untuk jenama tu. Penting tuan-puan Okey, supaya tuan-puan boleh dapat sedikit sebanyak, kalau boleh print, boleh conteng dekat situ pun boleh. Ya. Okey, dekat situ juga ada juga skrip saya tuliskan framework dia punya kerangka kerja untuk kita buat skrip macam mana ni tuan-puan Boleh? Okey, tuan-puan, kemudian saya akan kongsi juga format asas live selling, buat live tu macam mana ni tuan-puan Sebab apa? Kalau kita tidak tahu struktur untuk buat video, struktur untuk buat live, jadi kita bukan tak boleh buat, kita boleh buat tetapi kita dapat hasil yang kita nak. Jadi tuan-puan datang dapat dalam kelas ni mudah untuk kos untuk mendapat hasil. Betul tak tuan-puan? Setuju? Setuju tuan-puan? Okey. Sekejap. Baik. Sedikit sebanyak mengenai diri saya. Mantap. Okey, boleh like tuan-puan Boleh like. Mantap Okey, tuan-puan, saya asal daripada Negeri Sembilan, alhamdulillah, dalam bidang pembesaran dan media periklanan ni pada sejak tahun 2003. Okey, terima kasih dengan love dan like. Okey, saya pun bermula daripada bawah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Saya pun dulu bukanlah orang tua boleh bercakap macam tu sekarang ni. Tidak, tuan-puan Saya pun berasal dekat sekolah dulu, sekolah rendah dulu, sekolah menengah. Saya duduk local student yang kata tu tak nak bercakap lah, malu, kan segan nanti orang kata apa, kan. Okey, dari sekolah saya pun ada antara yang introvert lah, orang kata tu, yang tak boleh bercakap. Okey, bagaimanapun kan, alhamdulillah saya telah diberi peluang oleh arwah atuk saya untuk berniaga jual keropok lekor di tepi pasar malam, pasar tani Daripada situlah saya belajar untuk berasa yakin dengan diri saya bagaimana untuk menjual bagaimana untuk berniaga. Dan daripada itu lepas tu saya sambung belajar dan saya alhamdulillah telah bekerja dalam organisasi korporat sejak tahun 2003. Saya bersama dengan kumpulan utusan iaitu Surat Khabar, antara surat khabar yang ternama. Kalau tuan-puan, mungkin tuan-puan orang yang lama tahulah, Surat Khabar, majalah yang ternama. Kemudian daripada situ saya berada daripada bidang periklanan di belakang tabir, mengurus iklan-iklan di majalah dan juga Surat Khabar. Dan pada masa itu juga saya bergelumang dalam bidang-bidang kandungan lah, khasnya dalam penulisan kita membaca apa semua ni. Kemudian seterusnya saya terlibat dalam memasarkan iklan Okey, saya bekerjasama dengan jenama Nivea, McDonald, Vitagen antara jenama-jenama ni kebanyakannya pada waktu itu dikuasai oleh golongan-golongan bangsa bukan Melayu lah. Jadi kebanyakan agensi periklanan ni daripada golongan bukan bahasa Melayu tuan-tuan Dan alhamdulillah kemudian saya berada ke platform TV. Okay, saya bekerjasama dengan TV3, Astro, TV Hijrah Dan saya terlibat dalam penajaan TV, berita, talk show ni antara dia lah, antara yang saya lalui lah tuan-tuan